Kedah Aerotropolis, Kulim International Airport, KXP, a world-class, next-generation, free trade zone aviation logistic and aircraft maintenance repair overhaul hub. An aerotropolis is a metropolitan sub-region whose infrastructure, land use, and economy are centered on an airport. It consists of modern township, industry, retail complexes, housing estate, and state authority complexes. The proposed site for Kedah Aerotropolis is at Mukim Sidam Kiri of the Kuala Muda district. This 9,800-acre development will consist of the Kulim International Airport (KXP) and the Sidam Logistics, Aerospace and Manufacturing Hub (SLAM) and Integrated Cargo Complex. For cargo advantages is its ability to integrate sea, air, surface transport modes. With its close location to Penang Port in Penang, KXP is in a position to facilitate sea-to-air transportation at half the cost and half the time. Bukit Kayu Hitam is a perfect gateway for cross-border road feeder services Kedah and China via One Belt, One Road initiatives supported by Digital Green Lane Integrated System recognized by World Customs Organization. Kedah Aerotropolis has readily available land that can cater for its expansion for the next 20 to 50 years. KXP Cargo Terminal is expected to provide unique facility to the economic industry such as Kulim High Tech, Kedah Rubber City, Science Park, Chuping Valley, Life Marine, Food, Agriculture and Halal Meat Industries. It anticipated to provide not less than 30,000 professional, skilled and non-skilled new employment. The Aerotropolis is a service to economic drive for the northern Malaysia region. It will be a landmark for the city and for the country, not only because of the strategic value, but also because of its transforming and renewing role. For cargo, the mission statement is to build and operate a world-class next-generation international aviation logistics hub integrated within a free trade zone for advanced manufacturing and modern services. The main cargo terminal consists of Integrated Client Center, for all airlines, cargo sales agents, and forwarding agent offices. Integrated Procurement Center, for all the Airport Authority, Royal Malaysia Custom, Border Control, and Cargo Terminal Control Center Office. Green Lane Approval Office for cross-border and sea-to-air road feeder service.
General cargo facility includes dangerous goods, valuable and vulnerable shipments. E-commerce, regional distribution center for courier, express and parcel. Transshipment center for air transfer cargo within 6 hours to 24 hours. KXP Cargo Complex will be equipped with free commercial zone retail outlet which provides shopping and leisure activities. The design of these commercial facilities is in a historical architecture as part of the tourism activities spin-off. Warehouse staging facility, land transfer cargo staging the 20 and 40-footer container for sea-to-air and land-to-air shipment. Frozen facility for fruits, vegetables and aquatic. Aquatic center for live aquatic, cold chain facility for pharmaceutical and temperature control shipment. In 2020, 77,476 heavy lorry crossing Malaysia-Thailand border for export with trade value estimated at $3 billion. Export goods are mainly computer parts, rubber products, electronic component air conditioned parts, food, furniture, live marine products, and palm shell. 5%, in other words $150 million per annum of this product can be exported by air freight. Based on Boeing World Air Cargo Forecast 2020 to 2036, in terms of revenue ton-kilometer RTK growth, the Asia-Pacific region will lead the world in average annual air cargo growth, but domestic China and intra-East Asia and Oceania markets expanding 5.8% and 4.9% per year. Leverage on Zhengzhou in China, which is also known as China Memphis. Zhengzhou is a transshipment hub with Central Europe Budapest and Eastern Europe Luxembourg. Kedah Aerotropolis as an Asian Memphis is a perfect transshipment and exporting hub connecting to Australasia region to tap on the RTK for the next 20 years, which is estimated between 500 to 650 billion US dollars. Tahira Group Associates CHN CTD Logistics Co. Limited, Destination Express International DEXI, and Global Cargo Far East Limited as KXP International Cargo Operator have written with the intention to invest in KXP Cargo. Tahira, with the assistance of Kingstar Financial Group as fund manager, has also provided their intention to be the fund manager for both cargo and the aircraft cargo and maintenance repair overhaul facility in the KXP Aerotropolis. We trust Kedah Aerotropolis is the catalyst for Malaysian Northern Region economic driver. Thank you. Discover Kedah, where every moment is an unforgettable experience. Experience the tranquility of Kedah's breathtaking nature. Every design is a unique experience, inspired by nature and traditions. The food here is a culinary adventure. They will leave you craving for more. Experiencing Mek Mulung is like feeling the pulse of Kedah's vibrant culture and tradition. Experience the ancient history of Kedah. where every visit is an adventure through time. Let Kedah captivate you with unforgettable experiences.
nature, art, gastronomy, culture, and history. Your remarkable adventure starts here. Experience Kedah. Kita melangkah di Kedah, penuh senyuman di sini, bersama keluarga kita, meraih kebahagiaan bersama. Rasailah budaya Kedah terasih, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama, sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Bersamalah cuti Kedah. Bersamalah cuti Kedah. Budaya dan keindahan di setiap sudut Kedah, menyapa kita dengan hangat, nikmati waktu bersama. Rasailah budaya Kedah terasih, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama, sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Bersama-sama kita merasa keajaiban Kedah yang abadi, riang-riang di setiap perjalanan di bumi Kedah yang tercinta. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama, sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua, bersamalah cuti Kedah. Kami tadah seluas-luas tangan untuk sambut seluruh rakyat Malaysia di mana juga anda berada untuk datang ke Kedah tahun 2025. Bersamalah cuti Kedah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pendengar, para penonton. Selamat mengikuti rancangan kita pada malam ini, iaitu podcast Suara Kedah. Kita akan membicarakan tentang MB Kedah dan Belia. InsyaAllah. Jadi bersama kita pada hari ini, InsyaAllah YB Mardiah Johari, seorang adun ataupun seorang pemimpin adun di Kedah ni, iaitu di Dun Kalang Gondok. Betul tak YB? Betul. Kalang Gondok orang Kedah. Kalang Gondok orang Kedah. Okey, insyaAllah. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian mengenali beliau. Mungkin ada yang baru kenal ataupun hanya kenal dari jauh. InsyaAllah hari ini kita akan mendengar sedikit kupasan, komentar, pandangan daripada beliau tentang MB Kedah kita ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Mak Noor. Pendekatan beliau, pengaruh beliau dan juga pembawaan beliau dalam mendekati anak-anak muda dan juga memberi pengaruh kuat kepada anak muda dalam aspek pembangunan di Kedahnya. YB boleh tak? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Sikit sebanyaklah tentang YB kita ni. Adun diangkat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Kalang Gondok pada tahun 2023 dalam PRN ataupun Pilihan Raya Umum Negeri Kedah yang lalu. Telah berkecimpung dalam dunia politik, dunia khidmat masyarakat, khidmat sosial, kemasyarakatan, aktivisme dan juga kepimpinan ni saya rasa daripada zaman universiti. Betul. Sikit sebanyak telah membentuk karakter beliau dalam berkhidmat hari inilah. Dan juga kerjaya beliau merupakan seorang peguam dan ada firma sendiri. Dan insyaAllah sikit sebanyaklah, muda lagi, insyaAllah inilah sebahagian daripada ikon ataupun tokoh kepimpinan anak muda yang ada pada hari ini di Kedah, yang akan bersama-samalah dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kita dalam membawa agenda pembangunan belia itu sendirilah, insyaAllah. Okay. Baik, YB, hari ini bila kita nak sebut tentang MB, anak muda ataupun belia, jadi kita secara santai kita nak tanya sikit lah tentang soalan yang pertama kita nak bagi kat YB. YB sebagai adun setakat ni, macam mana YB lihat sepanjang sesi kepimpinan pentadbiran Menteri Besar kita hari ini, dilihat sangat mesra, khususnya di kalangan beliau ataupun anak muda tu lah. Jadi kalau ikut yang YB tengok lah, sejauh mana YB tengok MB tu mampu mempengaruhi beliau, khususnya dalam usaha untuk kita menarik beliau tu sendiri menjadi pelapis pembangunan negeri di saat pada waktu ini belia-belia kita ni dilihat lebih cenderung kepada hiburan, kepada pengaruh-pengaruh influencer ataupun pengaruh dan sebagainya. Silakan YB. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih moderator, saudaraku Muhyi yang juga merupakan pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Juga merupakan seorang anak muda lah. Okay? Jadi bila berbicara tentang Menteri Besar dan MB Kedah dan juga anak muda ni, maka kita tidak dapat nafikan pengaruh besar yang beliau berikan kepada orang muda lah. Orang muda suka dia. Yang tu kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang kita bukan nak membodek. Kita cuma bercakap tentang realiti, fakta yang kita lihat kan. Kita, orang muda ni kita observe. Kita pandang, kita lihat. Tambah-tambah dalam suasana hari ini, anak muda ni kita tak boleh nafi dia ada satu macam perasaan pesimis pada politik. Pada orang-orang politik, tak kisahlah apabila naik melalui jalur politik ni, dia akan jadi menteri besar, dia akan jadi menteri, dia akan jadi pemimpin, dia akan ada kuasa. So, tapi orang muda melihat apabila memegang kuasa, dia mesti nak kena korup, dia mesti nak kena rasuah. Orang yang memperjuangkan rasuah sekian lama pun, memperjuangkan melawan rasuah sekian lama pun, anak muda lihat apabila memegang kuasa, tak boleh, tidak akan terpalit dengan kisah-kisah rasuah dan sebagainya. Jadi di sini saya rasa menariklah apabila kita ada seorang menteri besar yang boleh menjadi contoh bagi saya lah, role model kepada orang muda. Tak kisah apa sahaja haters yang katalah. Dia ada haters dia lah di mana-mana pun orang politik ataupun pemimpin yang popular, dia ada pembenci ataupun kelompok yang tidak suka. Tetapi dalam konteks kita bercakap tentang MB Kedah ni, yang suka jauh lebih ramai. Sebab itu beliau dikaitkan sebagai salah seorang yang mencipta gelombang sokongan orang muda lah. Dan apa yang bila saya sebut pasal MB Kedah ni, saya nak ambil satu contoh sikit. Dia macam Upik Ipin. Bukan saya kata MB dia macam Upik Ipin, bukan. Tapi kalau kita tengok Upik Ipin ni, dia biasanya kalau kisah kanak-kanak ni, ataupun kisah Omar Hana ke, kisah
Hadi Huda ke, kisah Alif Sofia ke, kalau kita sebut kisah kartun-kartun kanak-kanak ni yang ditonton oleh kanak-kanak kat luar ni, dia biasanya rumah besar, kan, budak-budak tu bilik dia selesa, mak ayah pun kira kaya, lengkap, selesa. Jadi tapi Upik Ipin ni yang jadi popular satu Malaysia, bahkan popular di luar negara, satu dunia ni, dia lain sikit kisah dia. Dia lain daripada yang lain. Dia melawan arus. Dia anak yatim piatu. Duk kampung. Duk kampung kan. Jadi tapi kita tengok kat situ, depa seronok. Kisah dia tu penuh dengan keceriaan, keseronokan, kebahagiaan. Jadi maksudnya dia bagi satu mesej dekat situ, dekat dia menyebabkan kebanyakan, golongan kebanyakan. Dia mungkin ada beberapa kanak-kanak, kelompok kanak-kanak yang mungkin senang macam mana kisah kartun yang lain. Tapi Upik Ipin ni dia bagi harapan kepada golongan yang jauh lebih besar, yang mungkin lebih majoriti, yang hidup sederhana, hidup mungkin tak kaya sangat, tapi sebenarnya mereka boleh achieve kebahagiaan, seronok ataupun kejayaan tu dengan memiliki kualiti hidup. Contohnya hormat upah dia, baik dengan kawan-kawan, dan banyak lagi lah nilai-nilai yang baik dekat situ. Jadi sama juga macam Menteri Besar Kedah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor kita ni, dia kisah dia orang kata seperti mana golongan kebanyakan. Kita tak nafikan di luar sana tu dia akan adalah orang yang nak berjaya tu mudah bagi dia. Mungkin dia datang daripada keluarga yang kaya, dia mewarisi harta mak ayah dia ke, keluarga dia, atuk Tok Wan ke, ayah Tan Sri ke, kan. Tapi MB kita ni, dia datang daripada kejayaan, itu datang daripada tangga-tangga kesusahan. Semua orang pun tahu kisah dia macam mana dia di sekolah. Walaupun kesusahan dia tu ada yang dijadikan modal untuk memperlekehkan dia, tetapi bagi orang kebanyakan yang merasai situasi yang sama tetapi mempunyai cita-cita besar untuk berjaya, dia akan jadi inspirasi kisah tu. Kan? Saya pun dulu ada seorang kawan daripada negeri lain kontak, macam mana saya nak beli buku yang ditulis oleh Sanusi ni, dia kata, sebab nak bagi motivasi ke anak dia. Kan? Jadi inspirasi ni bukan hanya untuk rakyat Kedah, bukan hanya untuk belia Kedah, tapi kepada rakyat kebanyakan yang mungkin merasai keadaan yang sama, susah tapi teringin nak berjaya. Jadi dia mendaki tangga-tangga kejayaan tu dengan kesusahan, tapi alhamdulillah dia manage untuk tamatkan pelajaran dia. Dia maksudnya dia tidak melalui jalan yang mudah. Jadi itu saya ingat dia dah untuk belia, contohnya untuk orang muda, salah satu yang saya sebutkan tadi dari segi integriti. Bila kalau kita berjaya macam mana sekalipun tapi tak ada integriti, tak ada moral, terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang haram dan sebagainya, yang tu tak guna juga. Jadi bila kita boleh bagi satu contoh yang baik, ada kuasa, ada amanah yang diberi, anda boleh menjaga integriti, itu satu contoh yang penting untuk anak muda, bagi harapan kepada anak muda. Dan yang kedua, dari segi walaupun susah macam mana pun, insya-Allah kalau kita ada kualiti tertentu dalam hidup ni, kita boleh berjaya. Yang itulah yang saya lihat, dua perkara itu. Boleh tak kalau saya nak kata lah, pada satu ketika, pada pandangan umum kita lah, pada satu ketika kita lihat seolah-olahnya anak-anak muda ni di Kedah ataupun di Malaysia, seolah-olahnya pada masa itu hampir-hampir putus asa dengan politik negara. Betul. Yang mana macam mana YB sebut tadi itulah. Tapi disebabkan atas faktor gelombang, yang mungkin jugalah atas faktor prinsip dan dasar yang telah dibawa dan diperkenalkan oleh parti yang didukungi oleh MB kita ni, selain daripada karakter beliau dan tarikan beliau kepada orang muda, menyebabkan seolah-olahnya anak-anak muda dia rasa dia adalah satu harapan baru untuk bawa suara baru, khususnya kalangan anak muda dan juga rakyat. Betul, saya setuju. Sebab saya tak boleh nafikan, saya pun sebahagian daripada anak muda yang pernah melihat politik dari kacamata yang begitu pesimis dan kecewa. Sebab gelombang-gelombang ataupun mungkin kita berada dalam kelompok yang berbeza-beza, tetapi ada pada satu ketika itu kita berkongsi satu harapan yang sama terhadap perubahan Malaysia. Tetapi perubahan tu menjadi hambar bila kita tengok apa yang dilaungkan semasa menjadi pejuang jalanan dulu, menjadi pembangkang dulu. Bila dapat kuasa, dia jadi lain. Jadi anak muda ni berfikir bahawa macam ada menteri kita sebut sekarang ni lah, dia katakan masa tak ada kuasa senanglah cakap, bila dah ada kuasa, benda depan mata dia jadi lain. Tapi saya fikir perkara ini tidak sama ada kita nak akui ataupun tidak. Benda ni hanya boleh terjaga dengan berpegang kepada prinsip dan juga agama. Maksudnya prinsip agama yang teguh tu sahaja yang boleh melindungi seseorang. Kita pun tak mau nak kata, kita tak mau nak mengagungkan individu. Betul. Sebab individu ni dia
potensi untuk dia buat salah tu mesti sentiasa ada. Tetapi apabila dia sentiasa berpegang kepada agama, maka insya-Allah dengan pegangan agama tu boleh melindungilah daripada corruption tu utama sekali lah. Jadi bila kita tengok orang muda ni, bila dia putus asa tu, tapi kalau dia nak putus asa pun dia tetap terikat ataupun dia tetap orang kata apa, mendapat kesan daripada polisi-polisi yang dibuat oleh orang yang ada kuasa. Maksudnya kita lah orang muda kan, orang muda di luar sana, sejauh mana mereka kecewa dengan politik, orang politik, kerajaan ataupun pihak yang memegang kuasa, ADUN, YB dan sebagainya, mereka tetap akan terkesan dengan keputusan yang kerajaan buat, yang pemimpin buat. Jadi mahu atau tidak mereka perlu peduli kepada politik. Tapi politik yang semakin 360 darjah berbeza daripada cakap lain buat lain, dia mereka rasa kecewa. Tapi bila akhirnya ada orang politik yang boleh menunjukkan contoh integriti yang baik, menunjukkan contoh walaupun susah boleh berjaya, menunjukkan contoh masih lagi berpegang kepada agama walaupun peluang untuk orang kata apa, untuk menjadi macam-macam lah kan, sebagaimana yang selalunya berlaku pada orang ada kuasa tu, tapi dia boleh kekalkan identiti yang baik ni. Jadi tu bagi harapan balik pada orang muda. Tapi ini bukan kita kata saja, tapi kita tengok orang muda di luar sana. Kenapa apabila MB Kedah turun bertemu masyarakat, dia mendapat sambutan yang baik di kalangan orang muda. Kenapa orang muda suka dia? Jadi kita tak perlu pun kita nak reka-reka jawapan. Kita tanya sendiri kepada orang muda tu, mereka ada jawapan dia. Mereka suka kerana MB Kedah ni dia be himself lah. Dia menjadi diri dia sendiri. Dia tak perlu bila dia dah pakai kod tu kan, orang kata dah berkuasa tu, dia berubah terus watak. Menjadi watak kayangan, menjadi watak yang bukanlah maksudnya watak kayangan tu bukanlah maksudnya masuk dalam event-event rasmi pun tiba-tiba membawa watak yang tak sesuai, bukan macam tu. Maksudnya dia tidak menjadi watak yang jauh dengan rakyat. Dia tak menjadi watak yang jauh dengan masyarakat. Dia boleh jadi watak yang mudah didekati. Dalam apa situasi pun, sama ada secara rasmi ataupun urusan tidak rasmi, dia mudah. Ya, mudah didekati. Maksudnya sekarang ni orang muda tak rasa macam nak dekat dengan dia tu jadi satu gap yang sangat besar ataupun satu tembok yang tebal, tidak. Maksudnya kalau kita tengoklah, ni observation kita daripada semenjak dia menjawat jawatan sebagai Menteri Besar sampai ke hari ini, tahun demi tahun dia semakin mudah didekati, kita lihat. Kan? Dia boleh turun pi ke pi ke stadium, turun pi tengok orang main bola, turun pi bazar Ramadan, turun berjumpa-jumpa dengan rakyat ni, dia tidak kekok untuk didekati. Dan watak yang sama kita lihat tak ada pada pemimpin-pemimpin yang jadi menteri. Bila dah jadi menteri tu watak berbeza sebelum ni. Kita tak nafikanlah dari segi kena ada kawalan, apa semua keselamatan tu kita tak nafikan. Betul. Tapi rakyat ni dia tahu ke kot sama ada pemimpin tu orang kata apa, merakyat ataupun tidak. Saya ingat macam itulah. Kita macam saya kata tadilah, ini bukannya kita nak terlampau memuji dan sebagainya, tetapi ini observation kita sebagai orang muda sendiri. Sebab orang muda kita memerlukan watak pemimpin yang sebegini untuk menjadi contoh ataupun untuk menjadi harapan kepada anak muda di luar sana. Saya nampak macam itulah. Baik. Terima kasih YB. Saya tengok ada satu kisah. Bila sebut tentang MB dan juga anak muda ni, antara yang paling ditekankan dengan MB ni ialah pendidikan. Betul. Sebab itu apa yang sangat ditekankan, saya rasa YB pun sedia maklum, semua YB pun kita ke arah tu. Bila mana kerajaan ni Kedah ni telah melancar dan juga menggerakkan tabung Tunku Mahmud. Betul. Yang dicetuskan ataupun idea awal diasaskan oleh Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan dulu. Tetapi disambung semula dan diteruskan semula oleh MB kita pada hari ini. Dan apa yang beliau sangat tekankan ialah kita kena pastikan jangan langsung ada tercicir anak-anak muda kita khususnya lah, yang tak dapat sambung pengajian, tak dapat sambung mengaji atas sebab dia miskin. Anak yatim piatu, orang fakir miskin, kalaulah dia pun ni tak dapat sambung mengaji sebab dia pun susah, kita kena tanggung. Sebab itulah antara yang dia sangat tekankanlah kepada kita supaya carilah ataupun kalau siapa-siapa yang mengadu dia susah, anak yatim dan sebagainya, tak mampu untuk mengaji, usahalah untuk kita bantu. Selain daripada skim-skim bantuan yang kerajaan sedialah, ini antara salah satunya ialah tabung Tunku Mahmud yang menjadi satu kelainan lah yang kerajaan pada hari ini bawa, supaya itu adalah sebahagian daripada usaha dan inisiatif serius daripada MB khususnya dan juga kerajaan negeri bagi membantu golongan anak muda ni tidak tercicir terus daripada arus pendidikan. Baik YB, kalau kita tengoklah anak muda ni dia ada 3 lah sifat dia yang
yang secara umumnya, iaitu yang pertamanya ni, anak muda ni dia nak suara dia didengari. Betul. Dia nak dengar suara dia didengari. Yang keduanya ialah dia nak masalah dia diselesaikan. Dia angkat masalah, kena selesai. Dia angkat masalah, itulah sifat anak muda. Dan yang ketiga ialah dia nak peranan dia diiktiraf. Sebagai orang muda ni tak lari daripada 3 sifat ni lah. Jadi YB, untuk soalan yang seterusnya ialah tamadun maju sebelum ni dan juga pada hari ni, era kontemporari ni digerakkan oleh golongan anak muda lah. Khususnya golongan beliau yang merupakan golongan yang terbanyak dalam masyarakat dan juga mempunyai pelbagai kepakaran. Pendidikan, kepakaran dan juga taraf pendidikan, kepakaran dan juga kebolehan serta mempunyai kudrat, tenaga dan sebagainya. Jadi bagaimana YB melihat pada hari ini kerajaan negeri yang diteraju oleh Datuk Seri MB kita memberi peluang dan ruang kepada beliau dalam menyumbang kepada pembangunan negeri dan juga dasar polisi negeri. Baik. Saya tertariklah bila Saudara Muhi sebut pasal pendidikan tu. Sebab saya rasa yang ni unik. Kerajaan negeri Kedah ni yang dalam soal pendidikan ni unik. Sebabnya kebiasaannya orang mengadu tentang proses birokrasi yang menyusahkan untuk dapatkan apa-apa sumbangan pendidikan. Ada orang yang dia kena mohon dan melalui proses birokrasi. Ada yang dapat, ada yang terlepas pandang. Di Kedah ni sampai paksa orang cari. Cari sampai dapat lah. Jangan ada seorang pun terlepas atau tercicir daripada pendidikan hanya semata-mata kerana faktor kesusahan. Itu kita ada banyak sumbangan lah. Sebenarnya yang kita pun tahu ada bantuan awal ke IPT. Ya, betul. Ada kalau di DUN saya pun dan juga mungkin di beberapa DUN yang lain ada sumbangan laptop. Zakat lagi pun bantu. Ada juga tabung Tengku Mahmud ni yang berlain sikit lah. Ya. Yang MB sebut sebelum ni pun sekali sekali bagi sumbangan tabung Tengku Mahmud tu 3 juta kan. Kiranya ada yang dapat sampai 1K sampai ke 3K kan. Masih maksudnya MB masa dia cerita tu saya ingat lagi dia sampai hafal lah. Okey, yuran UiTM berapa, UniKL berapa, kan UKM berapa, USM berapa, sampai begitu sekali sebab dia baca sendiri surat tu dan dia bagi ke semua. Kan? Cuma orang kata apa? Hampir ke semua lah permohonan tu yang betul-betul orang kata apa memerlukan tak orang kata apa syarat pun tak terlampau ketat. Kan macam seboleh-bolehnya nak bantu orang nak belajar ni sebab sekarang ni kesusahan tu kita bukanlah boleh dinilai sangat dengan rumah, dengan pekerjaan. Kadang-kadang zaman sekarang ni tekanan kos sara hidup yang tinggi, kadang-kadang orang ada gaji bulan-bulan pun masih lagi susah nak tanggung kalau tambah-tambah kalau ada anak-anak ramai kan. Jadi macam baru ni bila saya buat program di DUN saya lah, program sumbangan beras sejahtera, selepas habis program tu ada seorang makcik ni mai jumpa saya lah. Dia kata YB tadi YB cerita kerajaan negeri Kedah bagi sumbangan sekian kan. Betul, saya kata betul memang bagi. Saya ada anak saudara saya ni, dia baru dapat keputusan elok lah dalam SPM. Ayah dia jual ikan. Jadi memang dia kakak ni, anak saudara dia ni plan tak sambung belajar lah sebab ayah susah. Saya pun kesian, saya tak tahu nak tolong macam mana sebab dia kata belajar boleh lah, orang Kedah kata mengaji boleh lah kan. Jadi saya kata kami memang nak bantu orang macam tu. Dan saya bersyukur sebab tu penting untuk kita sentiasa turun menyantuni rakyat ni. Dalam keadaan kita mencari ketua kampung, MKK mencari pun, dia akan ada juga terlepas kes-kes yang macam ni yang mana bila kita semakin turun menemui rakyat, adalah yang mana kes-kes macam ni yang kita dapat bantu. Sebab tu saya pun ambil kesempatan ni juga untuk seru. Jangan ada seorang pun dalam negeri Kedah ni yang nak belajar tetapi tak dapat teruskan pembelajaran semata-mata atas faktor kewangan. Kalau diri sendiri tak mau belajar itu isu lain lah. Tapi kalau dia nak belajar, dia ada sekarang pun peluang banyak kan, bukan setakat ada universiti, ada IPT, akademik ada, institut kemahiran ada, asal nak belajar aja. College vocational ada. Semua college community ada, Giat Mara dan sebagainya. Sebab tu saya punya prinsip, asal nak belajar pasti kami tolong. Kena tolong sampai boleh belajar. Jadi di luar sana kalau ada siapa-siapa saja yang nak belajar mungkin tiba-tiba tertonton ke podcast ni kan. Setidak-tidaknya ambil inisiatif pergi ke pejabat pusat khidmat wakil rakyat DUN masing-masing. Sebab adu-adu ni semua bawa amanah Menteri Besar. Semua bawa amanah Menteri Besar yang mana soal pendidikan tak boleh diremehkan. Jangan ada seorang pun lah yang datang minta tolong dengan kita nak sambung belajar tapi ada kekurangan kewangan yang tidak dibantu. Jangan sesekali ada kes yang begitu. Dia unik lah Kedah dan pendidikan. Kalau nak bercakap tentang Menteri Besar Kedah, Kerajaan Negeri Kedah dan beliau, perkara pertama yang kita nak angkat adalah betapa Kedah mementingkan pendidikan. Kalau dalam sidang DUN pun bila MB bercakap pasal pendidikan dan juga orang susah, bila Esko Pendidikan YB Datuk Azam, YB Dr. Him cakap pasal pendidikan, semuanya akan sebab
Kan? Betapa kita rasa macam satu-satunya harapan untuk mengangkat belia Kedah ni ke satu aras yang lain, ke satu tamadun yang lain adalah dengan pendidikan. Saya nampak macam itulah. InsyaAllah. Baik, banyak jugalah kupasan yang dikupas dan juga disentuh oleh YB kita. Dan paling penting sini sahabat-sahabat sekalian, isu pendidikan. Pendidikan lah jalan keluar lah. Exit route ataupun exit plan kepada apa je lah belenggu masalah yang ada dalam hidup kita. Dan kita jangan lupa juga yang faktor kesihatan yang mana baru-baru ni Kedah mengikuti langkah lah. Terengganu, Perlis. Hak ni walaupun lah bagi sesetengah golongan beliau ni mungkin ini adalah tindakan tidak popular. No? Ya, betul. Saya rasa lah mungkin bagi minta maaf lah bagi pada penggemar-penggemar ataupun orang yang selalu menggunakan vape ni. Mungkin ni tindakan tidak popular, tapi untuk kemaslahatan ataupun untuk kesihatan, jangka masa panjang, kebaikan jangka masa panjang, ini adalah langkah yang terbaik yang kerajaan telah mengikutilah. Vape sekarang ni kita mendapat maklumat daripada pihak polis, daripada AADK, agensi yang tidak ada kebangsaan, dan pihak-pihak macam contoh pemadam. Vape sekarang ni bukan macam dulu. Betul. Sebab saya fikir kemungkinan besar kerana mereka mencari customer baru. Mungkin itu punca mereka meletakkan dadah sintetik dalam vape, bahkan dah ada kes kematian. Jadi kalau kena sekali hisap vape tu ada benda yang membahayakan dalam vape tu, boleh mencabut, menghilangkan nyawa lah. Situasi ni pun telah dibentangkan secara detail terperinci oleh ADK, PDRM dan sebagainya. Betapa bahayanya vape hari ini telah disalahgunakan teknologi dan juga kepakaran ni menggunakan secara salah ni. Diinovasikan vape tu daripada sebelum ni pada yang lebih bahaya pada hari ini. Dan alhamdulillah lah, ini walaupun tindakan yang tidak popular bagi setengah golongan anak muda, tapi disambut baiklah oleh pengamal kesihatan, orang kata tengok pengamal perubatan, doktor-doktor semua sokong. Doktor-doktor semualah kalau yang peduli pada kesihatan, yang lebih utamakan kesihatan daripada seronok lah kot kan. Betul lah bagi depa lah kan. Bagi orang yang hisap vape ni kita pun tak nafilah, mungkin ada lah depa ada hujah depa lah kan. Tapi sebab kerajaan negeri ni kita ambil berat perkara yang lebih baik untuk rakyat lah, kesihatan. Kalau jadi apa-apa nanti kot kena tinggal anak isteri kan. Nanti bahaya, kesian kat mak dengan ayah. Kena apa, ada kan kes kematian menerorat kesihatan kan. Ada satu video yang viral tu, kesan ketagihan vape menyebabkan lepas tu dia orang kata apa, masalah kesihatan yang kronik. Kita pun tak isap vape, kita tak tahu. Tapi untuk kesihatan lah, jadi kerajaan negeri Kedah ambil satu tindakan yang mungkin tak popular dan mungkin orang kata apa, tidak disukai oleh toke-toke vape, orang-orang kaya yang mendapat keuntungan dengan merisikokan kesihatan rakyat ni. Tapi demi kemaslahatan rakyat, kerajaan negeri Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis antara yang terawal lah menghentikan, mengelarang penjualan vape. Ya, alhamdulillah. YB, kita pergi ke satu soalan lain. Ada suara-suara di luar tu tanya kan, sejauh mana kerajaan, kalau lah orang mereka melihat kerajaan sedia ada ni, tak kisahlah di Kelantan, Terengganu, inilah Kedah dan juga Perlis ni, seolah-olahnya macam tak kuat peranan anak muda tu dalam membantu kerajaan, dalam membawa idea-idea, wawasan dan juga misi-visi anak muda tu lah. Jadi YB nampak di Kedah ni sejauh mana MB bagi peluang tu dan juga kerajaan sendiri bagi ruang yang mungkin sepatutnya lah yang dirasai oleh golongan belia tu sendiri. Sebab dia rasa seolahnya mungkin kerajaan ni ambil peduli tak buat belia ni. Selain pendidikan, selain nak tadi kesihatan kita sebut tadi tu, ada lagi tak? Kalau YB ada yang boleh kongsi? Ya, dalam apa situasi sekalipun there is always a room for improvement lah. Ruang untuk penambahbaikan tu sentiasa ada. Kita pun tak kata kita dah sempurna. Tetapi satu mungkin saya ingat, satu kelebihan kerajaan negeri Kedah ni, insya-Allah kita tidak menolak cadangan penambahbaikan. Maksudnya barangkali ada cadangan daripada pihak belia ataupun orang muda yang belum lagi sampai ke pengetahuan kerajaan, cuba usahakan supaya dia sampailah. Boleh maklumkan pada saudaraku Muhi, ramailah. Tapi dari segi pelibatan belia sendiri, sebenarnya di Kedah pun alhamdulillah kita ramai adu-adu di kalangan orang muda. Saya pun masa bertanding dulu masih lagi umur belia lah. Kalau kita masih belia lah. Kalau kita kira 35 and below,
sebab ada perubahan kan, ada pindaan pada tahun Untuk tahun depan ni 30 lah, bawah 30. yang tu payah juga nak cakap about umur ni no. Tapi masih lagi dikira ni ramai. Saya rasa dalam kalau nak disebut tu ramai adun-adun muda, yang mana adun-adun ini kita berperanan secara langsung lah dalam mengemukakan cadangan-cadangan menjadi suara anak muda. Kita angkat kepada pihak kerajaan negeri, juga diangkat dalam sidang-sidang DUN. Kalau nak sebut lah adun Derga, Gurun, Si Putih, Si Putih. Kulim. Banyaklah, ramai lah. Ahli parlimen pun kita ada ahli parlimen yang muda. Ya, dia ahli parlimen. Ramai sebenarnya, ramai. Jadi saya ingat kalau nak dibandingkan perkembangan sebelum ini berbanding dengan pasca PRU ke-15, kita lebih ramai suara anak muda dan suara belia sebenarnya. So di situ dah ada perkembangan yang baik. Sebabnya kami pun orang golongan muda ni bersuara pun mewakili suara anak muda jugalah. Dan selain daripada tu, kalau ikut banyak sebenarnya sumbangan-sumbangan yang bersifat empowerment ataupun bersifat memberdayakan anak muda ni ada. Antaranya seperti geran-geran kepada peniaga. Itu kena rujuk, kena rajin semak lah. Mungkin boleh tengok laman rasmi UPDA, kan, boleh kena semak selalu. Macam contoh kepada usahawan wanita, termasuk beliau Wanis ni, ada sumbangan usahawan wanita sejahtera. RM500 one off kepada peniaga-peniaga kecil yang diberikan, yang pemberian diberikan di Seri Mentalun, seingat saya pada tahun lepas, ingat saya. Lebih kurang 1,000 penerima. Jadi kena ada sedikit usaha lah untuk kita cari kan apa inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan, dan juga apa yang boleh kita lakukan untuk supaya usaha-usaha kita ini dapat dibantu oleh kerajaan sekiranya kita layak lah. Okay, insyaAllah. Di luar sana saya tahu, di luar sana tu orang muda zaman hari ni dia tak sama macam dulu-dulu. Dulu-dulu mungkin dia ada satu zaman mentaliti nak kerja makan gaji. Mungkin ada, tak salah pun, saya tak kata pun salah. Tapi pada masa itu semua orang mak ayah, mungkin faktor keluarga barangkali, kita mohon kerja, kalau dapat kerja bersyukur, kalau tak dapat kerja tu rasa macam gagal hidup lah, memang fail lah. Tapi hari ni anak muda hari ni dia daya juang dia lebih tinggi. Dia pun meniaga kan, dia pun tak fokus sangat. Dia pun macam ada aja yang keputusan peperiksaan hebat, cemerlang, dia pun meniaga itu, meniaga ini, dan berjaya. Ramai di antaranya menjadi influencer yang berjaya. Macam tadi saudara moderator sebut pasal influencer. Tak salah sebenarnya jika influencer itu ke arah kebaikan. Jadi kita ramai influencer anak muda yang membawa mesej yang baik, yang berjaya dalam bidang perniagaan, yang dia bagi satu dimensi baru. Maksudnya bukanlah maksudnya kalau lepas habis belajar tu tak dapat kerja kerajaan, tak dapat kerja yang diidami tu, habis. Itu end of life dah. Kan? Ada lagi banyak lagi cabang-cabang kejayaan yang lain, yang mana saya ingat kerajaan negeri Kedah sangat terbuka lah insya-Allah untuk mendengar pandangan daripada anak muda. Dan setakat ini pun contoh dari segi sukan pun pelbagai insentif diberikan kepada atlet-atlet Kedah. Jadi memerlukan sedikit usaha daripada kalangan anak muda ni untuk explore, untuk ambil tahu, untuk berusaha. Kalau kata kita duduk kerajaan negeri Kedah tak bagi apa pun, tapi kita pun tak ada effort untuk ambil tahu, yang tu susah sikit lah orang nak bantu kan. Jadi kita di pihak kita sendiri insya-Allah. Dan semacam yang saya sebut tadi, ruang untuk penambahbaikan tu sentiasa ada. Jika ada cadangan-cadangan yang baik daripada para belia, saya ingat kita terbuka untuk diangkat, dan juga moga-moga kita boleh laksanakan insya-Allah. Sebut tentang insentif lah ataupun apa yang telah dikenalkan dan dibuat oleh kerajaan. Saya nak kongsi jugalah sikit sebanyak. Di bawah Esko, portfolio Esko Belia Sukan dan juga kepenggunaan YB Haji Muhammad Radhi Madin, telah dibuatlah beberapa insentif baru ataupun penambahbaikan, iaitu yang pertamanya yang saya dapat sebut di sini ialah penubuhan Sekretariat Belia Sejahtera. Sekretariat Belia Sejahtera yang menjadi satu wadah baru, alternatif baru di peringkat kerajaan negeri Kedah, khusus untuk membuka ruang lah kepada belia-belia dan juga anak-anak muda, pertubuhan belia dan juga anak-anak muda di Kedah ni terlibat secara langsung untuk memberikan sumbang saran dan juga penglibatan dan juga khidmat baktilah kepada kerajaan itu sendiri. Mungkin ni peluang jugalah untuk orang kata apa, mendekatkan lagi lah orang muda dengan kerajaan. Dan selain itu juga ada beberapa lah yang telah dilaksanakan di bawah portfolio Esko Belia ni juga, itu antaranya ialah pembangunan keusahawanan yang mana telah dibuat bawah Sekretariat Belia Sejahtera ni, kursus-kursus keusahawanan. Contohnya sebelum ni pernah buat kursus keusahawanan
untuk gunting rambut. Jadi dia bagi peluang kepada anak-anak muda ni yang tengah cari nak kerja apa selepas ni, buat kursus gunting rambut. Lepas tu dia ajak tentang pengurusan keusahawanan gunting rambut tu sendiri. Sudah pernah buat juga kursus pembuatan coklat, kursus-kursus lain pun ada lagi, kursus pengendalian kepintaran buatan ataupun artificial intelligence. Itu antara yang telah dilaksanakan lah oleh Dia nak kerajaan negeri. melahirkan orang kata apa, nak bagi orang muda ni boleh berdikari lah, Ya, cari rezeki sendiri. ada kemahiran Boleh hidup lah. dan boleh hidup, insyaAllah. Okay. Dan juga ada jugalah yang telah dilaksanakan, itu antaranya ialah dari segi melulus, ada sedikit peruntukan yang telah disediakan oleh Esko beliau ni, bahawa Sekretariat Belia Sejahtera itu untuk mengendalikan ataupun menganjurkan program-program kepemudaan, program-program melibatkan belia. Yang mana ni antara yang baguslah untuk kita ketengahkan kepada masyarakat, khususnya di kalangan belia, bahawa kerajaan negeri ni tak tutup ruang untuk anak-anak muda ni terlibat dan menganjurkan program-program yang berkaitan. Jumpa je macam YB kita tadi lah, pergi kepada Pusat Iman ataupun mai ke Wisma untuk berjumpa dengan pihak Esko untuk bagi pandangan program-program yang kita buka tangan kan, kita tak tutup pintu. Dan antaranya jugalah yang telah dilaksanakan dan juga dibuat oleh pihak Sekretariat Belia Sejahtera ni, ataupun bawah portfolio ni juga ialah penganjuran sukan. Penganjuran sukan ni adalah aspek cara hidup dan juga kesihatan lah. Penganjuran sukan kita buat futsal community sejahtera, melibatkan anak muda belia, dan juga kita telah menganjurkan e-sport, e-sport challenge, 2 kali dah kali ikut, dan mensasarkan ramai peserta. Tahun lepas lebih daripada 500 orang, dan tahun ni mensasarkan lebih daripada 1,000 orang. Anak muda yang mana mereka ni sebenarnya bukanlah mereka main saja. Mereka ni lah merupakan bakat-bakat baru yang sedang disuluh. Potensi mereka ni untuk diangkat sebagai mungkin atlet negeri, mungkin atlet pihak-pihak sebagainya. Sebab apa? Pada hari ini e-sport merupakan salah satu daripada cabang ekonomi baru ataupun cabang sumber pendapatan barulah, khusus di kalangan anak muda. Selain pada YB sebut tadi ni, anak muda kita hari ini suka kepada ekonomi gig. Dia tidak bermajikan tapi dia ada pendapatan. Betul. Dan dia tak terikat. Kalau dulu takut-takut nak buat pun terikat dan sebagainya. Hari anak muda hari ni dia bebas. berani melawat arus, berani menempuh cabaran. Itulah kualiti yang ada kan. Saya rasa yang terakhir kot YB, apa saranan, harapan ataupun apa pesanan lah daripada YB, khususnya kepada anak-anak muda yang ada di Kedah ni, dan juga anak-anak muda lah, sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang ada di negara kita ni. Saran daripada YB lah kepada anak-anak muda kita ni, untuk terus apa orang nak sebut lah, terus dengan pembangunan anak muda tu sendirilah. Okay. Kalau nak kata apa pesanan saya lah, saya berkongsi dengan anak muda Kedah ni, kita ambil semangat MB kita. Okay. Pertama, kena ada semangat resilience lah, daya tahan. Kena ada satu kemampuan untuk menempuh susah macam mana sekalipun, sukar macam mana sekalipun, apa sahaja cabaran pun aku akan redah. Saya harap orang Kedah ni memang macam tu lah. Orang Kedah ni orang kata kahak. Kan? Kahak ketegak. Kahak ketegak. Dia orang kata apa, tak boleh senang-senang kena pijak. Jadi macam tu lah. Ujian, cabaran tu lumrah, biasa. Tapi jangan sampai jangan sampai cabaran ini menyebabkan kita hilang cita-cita kita. Jangan mati cita-cita kita dengan cabaran yang berlaku ni. Jadi maksudnya sekarang ni kena ada satu sikap resilient lah, sikap nak melawan segala cabaran tu. Apa jadi apa, aku tetap nak berjaya, aku tetap nak capai cita-cita aku, insya-Allah. Di pihak kerajaan negeri ni kita nak bantu anak muda yang bercita-cita besar ini. Cuma kena ada sedikit usaha untuk explore apa yang sumbangan-sumbangan, apa yang ruang-ruang yang kerajaan negeri Kedah berikan. Mungkin cara yang paling mudah adalah pergi ke pejabat pusat khidmat wakil rakyat terdekat. Cuba tanya, saya ni dah usahakan perniagaan sekian-sekian, tapi saya perlukan sedikit bantuan dari segi sekian-sekian. Ataupun mungkin bukan bantuan yang diperlukan. Anak-anak muda hari ni tak semuanya nak minta bantuan kerajaan, tapi mungkin dia ada idea. Ada idea untuk kita gagaskan satu polisi di pihak kerajaan negeri. Mungkin idea tu kita tak terfikir lagi. Contohlah, kalau ada kan, mungkin di luar sana kita ada ramai generasi muda yang kreatif. Jadi mungkin dia ada satu sumbang saran, satu idea yang bernas, yang saya tak mau bantuan, saya nak supaya kerajaan negeri laksanakan idea dan polisi ni yang boleh bagi benefit kepada semua, bukan hanya pada saya seorang. Jadi kita terbuka untuk sumbang saran tersebut. Jadi macam mana yang saya kata tadi, kena ada satu semangat melawan yang besar, dan juga kena ada cita-cita yang tinggi. Kalau kita ada cita-cita yang tinggi ni, kalau kita tak berjaya nak achieve
kita tak berjaya nak capai bintang pun, kita mungkin boleh capai tahap bulan ke, boleh capai tahap ke bawah sikit, tapi benda tu tak akan menjatuhkan kita lah. Tu lebih baik daripada orang tak ada cita-cita langsung. Betul. Kan? Hidup dia tak apa, cukup lah takat mana yang aku ada kan. Tak. Tapi kena ada cita-cita yang besar, kena ada semangat yang besar. InsyaAllah anak muda Kedah ni akan boleh berjaya lah. Nak apa sekalipun, insyaAllah dengan pertolongan Allah boleh capai insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak YB atas saranan, nasihat dan juga perkongsian sepanjang sesi kita pada malam ni. Podcast Suara Anak Kedah, itulah sebahagian aspirasi anak muda yang ingin dikongsi, dan juga sahabat-sahabat sekalian boleh teruskan untuk memberi pandangan, komentar, cadangan-cadangan yang bernas dan juga baik kepada kerajaan negeri. Sama ada pelbagai saluran lah kita boleh kongsi, sama ada melalui Facebook Urustia Penanganan Darul Aman UPDA itu sendiri, boleh melalui YB kita di Pusat Khidmat Wakil Rakyat DUN masing-masing, dan juga bolehlah melalui channel-channel ataupun portal-portal media sosial yang ada, supaya setiap pandangan, teguran dan juga cadangan penambahbaikan di kalangan sahabat-sahabat anak muda sekalian dapat kita nilai dengan baik, dan juga dapat kita ambil tindakan. Kemudian yang bagus-bagus insya-Allah kita akan angkat dan juga kita usahakan untuk kebaikan bersama insya-Allah. Dan juga insya-Allah saya rasa berakhir di sini dulu sementara ni bagi segmen kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah mengikuti rancangan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri yang berikutnya. Kalau nak sembang tajuk anak muda ni tak habis, panjang lagi. Dan banyak segmen kita boleh kupas dan kita boleh sembang. InsyaAllah panel kita hari ni kita ucapkan terima kasih banyak atas kesibukan YB kita dapat luang masa untuk bersama dengan kita. Dan YB ni sebabnya dia berminat untuk kongsi lebih banyak lagi cerita-cerita lain, hatta bukan anak muda sekalipun. Atas kepakaran dan juga pengalaman beliau banyak, insyaAllah beliau boleh kongsi bersama kita. Kita tunggu lain siaran dan juga rancangan insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.